Okey guys, saya ada pertanyaan daripada kawan-kawan jugalah. Okey, iaitu komisen ni 10% contohnya berapa? Okey, 3% berapa, 13% berapa, contohnya SIM card Bizpack. Okey, kalau 10% SIM card Bizpack orang top up 50, kita dapat RM5. Okey, orang top up 50 untuk level kedua 3% iaitu RM1.50, dan juga 13% level ketiga kita dapat RM6.50 apabila orang top up RM50. Tetapi apabila kita dah naik ke junior center, dia tambah lagi 1% setiap level. Level 4 sampai lantai pun 1%. Okey, so kalau kita junior center, orang top up RM50, kita dapat RM5.50. Okey, 4% orang top up 50 dapat RM2, dan juga level ketiga 14%, orang top up 50 kita dapat RM7. Itu junior center. Service center pula, alright, dia tambah lagi 10% tadi, tambah 2.5%. Jadi berapa orang top up 50? Dapatnya adalah sebanyak RM6.25. 12.5% orang top up RM50. Level kedua 3% tambah 2.5%, jadi 5.5%. Orang top up 50 dapat RM2.75. Level ketiga 15.5%. Orang top up 50 kita dapat RM7.75. Dah macam cerita apa? Cerita bursa saham je dah. Okey, tak apa, saya terangkan sikit je lagi. Jadi apabila kita dah branch center, komisen kita telah mencapai RM3,000. Okey, orang top up RM50, level pertama kita dapat 15%, iaitu RM7.50. Level kedua, okey, 3% tambah 5% dapat 8%. Apabila orang top up 50 kita dapat RM4. Dan level ketiga 18%, orang top up 50 kita dapat RM9. Level 4 sampai lantai untuk branch center 5%. Contohnya kita memang dah tak kenal dah ni, sebab dah beribu-ribu level. Orang top up, rangkaian kita top up seorang RM50, kita dapat RM2.50. Itu dinamakan overriding. Yang banyak ni sebenarnya overriding bila kita dah ada pangkat. Okey, junior center, service center dan branch center. Branch center lah yang paling tinggi dia punya commission. Okey, ada satu peringkat guys, jika anda nak tahu yang itu anda belajar nanti. Itu perkara-perkara rahsia. Sebenarnya branch center ni guys, dia boleh dapat 54% guys. Orang top up RM100, kita dapat RM54. Tapi yang tu nanti dulu. Kita bermula daripada bawah dulu, yang kecil-kecil dulu. So itulah tadi dia punya penerangan berkenaan dengan commission. Okey, berapa peratus berdasarkan kepada SIM card ataupun pangkat. Alright, berjumpa lagi.